Pendidikan merupakan kunci utama dalam membentuk masa depan yang lebih cerah dengan membuka peluang dalam meningkatkan kualiti kehidupan selain membantu individu berkembang dari aspek intelektual dan emosi. Namun begitu, golongan asnaf dan kanak-kanak tanpa dokumen sering menghadapi pelbagai cabaran dalam mendapatkan akses pendidikan berkualiti. Halangan seperti kekangan keuangan, ketiadaan kemudahan pembelajaran serta faktor sosial dan geografi menjadi antara punca utama menyukarkan golongan ini untuk terus menimba ilmu. Lebih menyedihkan, ramai dalam kalangan mereka terpaksa mengutamakan kelangsungan hidup berbanding pendidikan. Bagi keluarga yang hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, setiap sen yang ada lebih diperlukan untuk makanan dan keperluan asas berbanding yuran sekolah, buku atau peralatan pembelajaran. Akibatnya, kitaran kemiskinan terus berulang apabila mereka tidak mempunyai kelayakan atau kemahiran untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Menyedari keperluan ini, Yayasan Ikhlas melaksanakan inisiatif untuk membina sebuah pusat tahfiz yang disertakan pembelajaran kemahiran di Kampung Bantayan di Semporna, Sabah. Dijenamakan sebagai Tahfiz TVET, Pengurus Besar Yayasan Ikhlas, Bilal Jailani berkata, inisiatif itu adalah sebagai kesinambungan kepada usaha menawarkan tempat pembelajaran fardu ain dan 3M atau membaca, menulis dan mengira yang dijalankan oleh Yayasan Ikhlas di Sabah. Menurut beliau, objektif utama pembinaan Tahfiz TVET itu adalah melahirkan lebih ramai anak tempatan berkemahiran supaya dapat tingkatkan lagi peluang pekerjaan selain dapat berkhidmat kepada masyarakat setempat terutama di kawasan pulau dan pedalaman Semporna. Rancangan kita adalah satu bangunan 2 tingkat yang ada kelas untuk 100 orang murid. Kita anggarkan dalam 4 hingga 5 kelas macam tu. Kemudian ada asrama sekali dan juga ada bangunan pentadbiran dan ada dewan serbaguna untuk solat dan aktiviti. Kemudian di hadapan bangunan tersebut ada sedikit kawasan lapang. Kita akan buat court badminton dan juga futsal. Kan anak-anak muda suka main futsal di sini. Dan itu peringkat yang pertama lah, fasa 1. Tambah beliau, Tahfiz TVET itu akan diuruskan oleh anak tempatan yang dilatih menerusi Akademi Pendidik Yayasan Ikhlas. Manakala di peringkat pembelajaran kemahiran pula, yayasan itu akan bekerjasama dengan kolej-kolej kemahiran kerajaan untuk mendapatkan khidmat pakar sebagai tenaga pengajar. Terletak kira-kira 11 km dari Pekan Semporna, Tahfiz TVET itu akan dibangunkan di sebuah tanah berkeluasan 1 ekar yang diwakafkan oleh seorang penduduk berhati mulia yang sudah lama menetap di kampung berkenaan. Sementara itu, pengurus projek Tahfiz TVET Kampung Bantayan, Muhammad Hakim Muhammad Ismail berkata, kerja-kerja pembersihan tapak sudah pun dimulakan pada 20 Januari lepas dan projek itu secara keseluruhannya dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Tambah beliau, kos projek berkenaan dijangka mencecah hampir 2 juta ringgit Malaysia. Baik sahaja kita dapat ataupun kita selesai kerja-kerja survey ini, kita akan membuat satu surat dengan kita buat submission dengan authority untuk kita mendapatkan kebenaran merancang secara penuh. Apabila kita buat submission, kita akan liaise dengan beberapa jabatan lain seperti kalau di sini kita JPS, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Bomba dan jabatan-jabatan lain yang akan terlibat bagi memastikan bangunan ini selamat untuk diduduki. Inisiatif Yayasan Ikhlas membantu kanak-kanak asnaf dan mereka yang tiada dokumen dari aspek pendidikan dan kebajikan bukanlah satu perkara baharu di Semporna. Pada tahun 2021, Yayasan Ikhlas telah membina Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda di Kampung Pekan 2 dengan kapasiti seramai 350 orang pelajar terdiri daripada kanak-kanak dan remaja yang menetap di perkampungan berkenaan. Usaha itu berterusan pada tahun berikutnya apabila sebuah lagi pusat pembelajaran Islam Al-Huda dibina di Kuala Bibang yang kini mempunyai seramai
80 orang pelajar. Pembelajaran yang ditawarkan kepada pelajar termasuk 3 mata pelajaran asas, 3M iaitu Bahasa Melayu, Matematik dan Bahasa Inggeris, serta subjek agama merangkumi Iqra', Ibadah, Sirah dan Jawi. Selain itu, Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda turut mengkategorikan pelajarnya mengikut tahap kefahaman pelajar bagi memudahkan tenaga pengajar mengenal pasti kemampuan anak murid mereka. Tahap 1 merujuk kepada pelajar yang buta huruf, manakala tahap kedua menumpukan kepada pelajar yang boleh mengeja serta berkemahiran membaca tetapi tidak begitu lancar. Tahap ketiga pula adalah bagi kategori pelajar yang sudah berkemahiran membaca dengan lancar, manakala tahap keempat atau lebih dikenali sebagai kelas advance. Ia tertumpu kepada usaha mencukil bakat pelajar untuk berbakti kepada masyarakat. Justeru itu, pembinaan tahfiz TVET di Kampung Bantayan merupakan kesinambungan daripada usaha-usaha tersebut dalam membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik di Sempurna. Berkongsikan cerita di sebalik idea pembinaan tahfiz TVET tersebut, Penasihat Yayasan Ikhlas Sabah, Zaidi Muhammad Jalil berpandangan bahawa perlunya ada sebuah pusat pendidikan yang komprehensif, terutama dalam masyarakat yang kebanyakannya tidak memiliki dokumen lengkap atau lebih dikenali sebagai orang tanpa dokumen. Katanya, pusat pendidikan yang komprehensif ini bukan sahaja akan memberikan pendidikan dari aspek agama tetapi juga mampu memberikan mereka kemahiran untuk meningkatkan peluang dalam mencari sumber pendapatan harian. Saya nampak bahawa keperluannya bukan hanya kepada pelajar, tapi saya akan percaya impak dan dampak manfaat itu juga kepada masyarakat sekeliling. Saya katakan tadi, fokus utama kita adalah kepada mereka yang tercicir daripada arus pendidikan perdana, daripada kalangan anak asnaf dan juga mereka yang tidak memiliki dokumen. Dan kita yakin dan percaya bila mereka itu diberikan kemahiran, diberikan Al-Quran, dan saya yakin dan percaya mereka bukan sahaja mampu membangunkan nilai kemanusiaan mereka, bahkan akan mengangkat dan merubah status sosioekonomi mereka. Saya terbuka hati untuk ni. Saya fikir kalau untuk dunia ini sampai bila pun tak cukup lah kan. Jadi itu kita bagi untuk akhirat juga lah. Untuk dedahan penduduk sekitar, umumnya mungkin seluruh Sabah lah, boleh kita duduk untuk belajar di sini. Semoga dapat manfaat lah. Dalam ilmu ini tiada habis dia, tiada penghujung dia. Jadi dengan adanya sekolah tahfiz ini, insyaAllah kita umarakanlah. Jadi mungkin yang tidak tahu baca apa semua, dengan adanya ini insyaAllah lah. Menurut Yayasan Ikhlas, dengan memberikan akses kepada pendidikan tahfiz dan latihan kemahiran teknikal, ia bukan sahaja membuka jalan untuk memperkasakan anak-anak asnaf ini secara akademik, tetapi juga memperlengkapkan mereka dengan kemahiran praktikal yang sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Inisiatif ini membuktikan bahawa dengan sokongan yang tepat, setiap individu berpotensi untuk berjaya dan mencapai impian mereka tanpa mengira latar belakang. Diharapkan juga dengan usaha ini dapat memberi impak yang berterusan dalam kehidupan anak-anak asnaf dan membentuk masa depan yang lebih cerah untuk mereka. Ikuti laporan penuh di channel Yayasan Ikhlas.